Bila hati ni dah hitam, mata ni putih nampak duit dia. Duit zakat pun dia bedal. 230 juta tu bukannya akan kosong. Itu harapan untuk ibu yang tunggu susu, anak yang tunggu makanan, orang yang sakit tunggu ubat. Bila amanah ni bagi dekat orang yang salah, hancur. Orang tengoklah sendiri berapa biji kereta dia ada, besar mana rumah dia duduk. Sedangkan orang yang memerlukan bantuan ni duduk dekat rumah kayu, ada yang duduk sewa bilik je, ada yang duduk tepi jalan pun ada. Sampai makan pun tak tahu makan sehari berapa sekali. Yang sepatutnya menjaga jadi pengkhianat. Mungkin suatu hari nanti diorang akan terlepas atas dunia ni. Tapi kena ingat dekat akhirat sana tu diorang tak akan terlepas. Ingat orang kakak, yang mana pegang amanah orang tu, peganglah baik-baik. Sekali korang pecah, memanglah korang akan selesa. Tapi selesa tu sekejap je. Okey? Sekali Allah nak tunjuk, korang tengok tu, apa dah jadi. Jadi, ingat, jaga amanah baik-baik. Kalau korang setuju dengan apa cikgu bagi tahu ni, cuba korang komen, setuju.